Jadi apa yang perlu kita lakukan? Awak kena tutup paip lepas awak buka paip ni. Awak nak tahu pembajaran air di kampus? Salah satunya ialah paip air tidak ditutup rapat. Pembajaran air di kampus boleh menyebabkan kos air meningkat dan bekalan air sangat terjejas. Sekarang ni kita kat mana? Sekarang ni kita berada di tempat pemprosesan air di Politeknik Ibrahim Sultan. Proses ini melibatkan kos yang tinggi seperti tenaga kerja, bahan kimia dan mesin. Institusi juga perlu membayar kos yang tinggi bil air setiap bulan. Pembaziran berterusan, sumber air akan semakin berkurang. Ini boleh memberi kesan kepada masyarakat dan alam sekitar. Kita mungkin akan menghadapi masalah gangguan bekalan air pada masa hadapan. Air secara berkhemah. Dan laporkan pembaziran air di kampus. Tuan, hargailah air, ubaskan kita.